welcome back to my channel. So hari ni ada open house, and then ada 2 open house. So kita bawa nenek. Okay, so kita dah sampai dekat first open house dekat area Alam Damai. So let's eat. So hari ni saya bawa saya punya abang. Air nak minum. Wow. Cakap apa? Cakap apa, bang? Cakap apa? Zara. Sini. Nah, bang. Makan bius, musuh, nasi dagang dengan ikan tongkol dan sate. Inilah peneman saya, nama dia Arik Mikail. Arik saya hebat, hai. Say hi to kamera. Tak dapat air terus saya pergi. Tak ada, mungkin masam. Tengah cari baju, kan? So here is my outfit. This is the first batch. Let me see second batch. Cantik kan? 3.6. Tak apa nak ambil je lah. Macam Jasmine dah. Macam ni lah. Ha? Dia punya ni. Dia balik sini. 2, 3. Tapi dia dah pakai dia. Tak tahu apa-apa. Ni secah. Akak ambil mana? Dua-dua? Nah, secah. Total damage. So, nak pergi tengok bilik hotel je. Survey. Apa masak? Masak rendang cepat. Happy lah. Dia make up dia tepat. Nak pergi another open house dekat Putra High. Okay, korang saudara dah sampai dekat open house rumah saudara Daya. So kita tengoklah makanan apa yang ada setelah korang ni. Let's go. Jumpa lagi kita. Ayam manis. Spaghetti. Dengan carbonara. So this is our chef for today. Nasi Arab. Kambing. Mana nasi Arab tak ada? Makan boleh. Tapi makan langganan. Malu tu malu. Saya sedap ni. Aku dia setia nyanyi-nyanyi kopi tu. Dia tengah buat. Alah. Dia minat macam ayam. Penuh. Jadi kesalahan.
Kami tak nak datang lagi. Dia segi kemangan, dia tak ada siap. Sebab kita makan dah banyak. So kalau boleh habiskan mainlah. Sama gemuk. Dia buat macam ni. Dia macam muka macam Okay korang, so Daya dah pergi open house rumah saudara Daya. And now Daya nak balik. Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe and give a thumbs up to my YouTube video. Bye.